Assalamualaikum Tuan. Tuan sebenarnya dari unit mana? Saya dari unit Pelaton Tiger, Baton 1 Leginta. Tiger Pelaton ni di bawah PDRM, Pasukan Gerakaan PJA. Satu pelaton terdiri daripada 30 anggota. Jadi boleh juga terangkan sikit apa sebenarnya tugas dan peranan Tiger Pelaton ni? Tugas untuk Pelaton Tiger ni pelbagai skot yang ketengahkan lah. Contohnya menjaga keselamatan di sempadan dan membuat skot VIP, kawalan keselamatan. Cari dan menyelamat ni SAR ni buat juga. Contohnya mencari orang hilang. Pelaton Tiger sahaja ke atau ada pasukan lain juga yang terlibat? Untuk dalam PJA ni, Pelaton Tiger dikerahkan untuk pergi dahulu dan akan diberi bantuan daripada agensi-agensi lain lah seperti bomber. Saya macam tertanya-tanya lah, apa training yang perlu dilalui untuk sertai pasukan Tiger Pelaton? Dalam Pelaton Tiger ni kita diberi asas sebanyak 6 bulan lah. 3 bulan CIW, CQB 3 bulan. Dalam 6 bulan tu kami didedahkan berbagai-bagai aktiviti. Hutan, kolam, renang, larian, memang berbagai-bagai. Cara selection dia adalah 3.2, renang, fire bakau. Ya, apa sebenarnya mendorong Tuan untuk sertai unit ni? Kita tengok semangat kawan-kawan jugalah, campur diri dan untuk membantu menjaga keselamatan negara kita lah. Anak-anak muda kita kat luar sana ada yang berminat untuk masuk dalam pasukan elit ni. Jadi apa preparation untuk masuk pasukan ni? Okey, untuk anak-anak muda untuk menyertai Pelaton Tiger ni, pergi pelapor dulu. Lepas tu boleh buat selection pergi pasukan gerakaan. Apa persediaan yang paling utama? Kekuatan mental, fizikal serta ketahanan diri lah.